pun bukan bermakna kita menafikan akan berlaku di kalangan umat Islam perbezaan pandangan. Tetapi yang kita seru kepada ummatan wahidah, sekalipun kita berbeza pandangan, tetapi perbezaan pandangan itu tidak menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Itu perkara yang perlu kita perhatikan dan perlu kita fikirkan, kita renungkan sedalam-dalamnya. Demikian juga bila kita menyebut tentang ummatan wahidah, bukan bermaksud kita nak mengambil orang kepada kesatuan, kepada jamaah, kepada menjadi umat yang satu. Bukan dalam arti kata tanpa kita, tanpa ada asas utama untuk kita bersatu ataupun menjadi umat yang satu. Kerana itu sebahagian orang dia membaca doa yang salah bila dia menyebut Allahumma jma' kalimatal muslimin. Setakat itu saja. Sepatutnya dia kena sebut Allahumma jma' kalimatal muslimin 'ala al-haq. Ya Allah, satukan kalimat orang Islam di atas kebenaran. Kerana ummatan wahidah, kesatuan yang kita seru ialah kesatuan yang berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan, kita tak nafikan memang perbezaan pandangan dan sememangnya perpecahan akan berlaku. Cuma kita berusaha untuk berada di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai sahabat, antaranya dari Abu Hurairah, dari Anas, demikian juga dari Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah. Kulluha fi an-nar." Hadis yang kita semua sedia maklum. Sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 kumpulan. Kulluha finnar, kesemuanya akan masuk ke dalam neraka illa wahidah, melainkan satu sahaja. Lalu ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man hum?" Siapakah satu itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Hadis yang kita semua sedia maklum. Maka persoalan yang berikut yang perlu kita fikirkan bersama ataupun yang perlu kita perhatikan, barangkali kita dah tahu tapi kita tak berapa ambil perhatian kepada perkara ini, iaitu kita mesti menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah dan uswah, contoh teladan yang terbaik dalam nak membentuk kesatuan umat, dalam nak mewujudkan umat Islam yang bersatu. Maka jika kita tengok kepada Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin tarik perhatian kita semua kepada satu perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sampai di Madinah. Antara projek besar yang utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu al-mu'akhah bain al-muhajirin wal ansar. Mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Cuba kita bayangkan, jika Nabi tidak melihat kesatuan umat satu perkara yang paling besar atau termasuk dalam perkara yang besar untuk dilakukan bagi menjamin kejayaan dakwah Nabi, sudah tentu Nabi tidak akan memikirkan untuk mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. 3 perkara besar utama yang dilakukan oleh Nabi apabila Nabi sampai di Madinah. Pertamanya, Nabi membina masjid. Kedua, Nabi membuat perjanjian di antara umat Islam dengan Yahudi yang berada di Madinah. Dan perkara yang berikutnya, projek besar yang dilakukan oleh Nabi SAW iaitu dah mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Persaudaraan yang dibina atas dasar yang begitu kukuh, sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seperti yang dinukilkan perkataan oleh Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, kata Ibn Abbas, "Kana al-muhajiri yarithu al-ansariyya duna qarabatihi wa dhawi rahmih lil-ukhuwah allati akha bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulunya, kata Ibn Abbas, seorang muhajirin dia mewarisi ansar. Maksudnya kalau ansar itu meninggal dunia, harta ansar diwarisi oleh muhajirin. Maksudnya persaudaraan yang begitu kuat dan kukuh dan rapat, sehingga seseorang boleh mewarisi harta saudara dia yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Kata Ibn Abbas,
duna qarabatihi wa dhawi rahimi, tanpa ada hubungan qarabat dan tanpa ada hubungan silaturahim. Akan tetapi persaudaraan itu, pewarisan itu berlaku kerana persaudaraan yang disaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Muhajirin dan Ansar. Sehinggalah turun ayat Al-Quran, wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang ada hubungan silaturahim lebih utama sebahagian mereka dari sebahagian yang lain berbanding orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat dan silaturahim. Maka ayat itu antara yang dimansuhkan persaudaraan Muhajirin dan Ansar yang dalam erti kata persaudaraan sehingga membawa kepada pewarisan. Ayat itu memansuhkan hukum itu yang awalnya berlaku sedemikian. Seperti yang kita sedia maklum, Nabi mempersaudarakan di antara yang masyhurnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, Abu Bakar dengan Kharijah, dan beberapa orang lagi. Bahkan Nabi sendiri mempersaudarakan diri baginda dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu di Madinah. Perkara ini dilakukan Nabi tahu kalau tidak ada kesatuan umat Islam, mustahil dakwah akan berjaya. Mustahil. Maka tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, setelah kita tahu ummatan wahidah merupakan satu perkara persoalan yang begitu penting dan mesti jadi tajuk utama kita. Dalam masa yang sama juga kita tidak menafikan bahawasanya perbezaan tetap akan berlaku, perpecahan tetap akan berlaku. Cuma usaha kita sekarang dalam nak mewujudkan ummah wahidah, ummatan wahidah, bagaimana kita itu mengurangkan sebab-sebab yang membawa kepada perpecahan dan perkelahian. Apa usaha kita? Kadang-kadang perkara ini pada nilaian Islam, kebanyakan perkara ini pada nilaian Islam meletakkan kedudukan yang begitu tinggi pada perkara-perkara tersebut. Tetapi malangnya kita ambil ringan perkara tersebut. Kita ambil ringan. Tuan-tuan, kita tengok betapa pentingnya kesatuan, betapa pentingnya perpaduan untuk diwujudkan. Kita dapat perhatikan antaranya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah kepada nikmat Tuhan kamu semua ketika kamu semua bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati kamu semua. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu semua dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu berada dalam keadaan saudara, dalam keadaan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menamakan ukhuwah ikhwana. Allah meletakkannya sebagai nikmatihi, nikmat Allah. Maknanya kalau tidak ada persaudaraan, bala, musibah kepada umat Islam. Kalau hari ini, kalau kita bercakap dari sudut dakwah, kalau kita tengok dalam dakwah kita tidak ada persaudaraan, tidak ada ukhuwah, maka itu petanda kepada bala dan musibah yang melanda kita semua. Yang wajar kita tangisi terhadap bala dan musibah tersebut. Kerana Allah Ta'ala sebut ukhuwah adalah nikmat daripada Allah. Tapi kita tak dapat nikmat. Maka kita berusaha untuk mengurangkan jurang yang ada sesama kita. Kerana itu saya percaya kita adakan Institut Al-Qayyim, adakan Convention As-Sunnah, antaranya untuk mendekatkan hubungan sesama kita. Kita dapat perhatikan bagaimana pentingnya ukhuwah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tahabbatnani fillahi ta'ala illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibi." Tidak ada dua orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang lebih afdal di antara mereka berdua, iaitulah orang yang asyadduhuma hubban li sahibi, orang yang paling sayang, orang yang paling sayang kepada kawan. Dua orang sayang menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala.
Kedua-duanya telah melaksanakan perintah Allah untuk saling sayang menyayangi semua orang Islam. Nabi menyebut orang yang paling afdal di kalangan mereka, orang yang paling sayang kepada saudaranya. Kelebihan yang cukup besar. Di dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis kursi, Nabi SAW bersabda, "Haqqat mahabbati," firman Allah Taala, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya." Telah terlaksana kasih sayang aku kepada orang-orang yang saling sayang menyayangi kamu, dan telah mendapat kasih sayang aku kepada orang-orang yang saling menghubungkan silaturahim. Kerana hadis kursi, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian juga dalam hadis yang masyhur saya rasakan, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah yaqulu yawmal qiyamah." Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Aina al-mutahabbuna bi jalalati al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Di mana orang-orang yang saling sayang menyayangi kerana aku? Pada hari ini aku hendak memberi payungan ataupun teduhan kepada mereka pada hari yang tidak ada teduhan melainkan teduhan daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur menceritakan tentang 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang di akhirat itulah yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut 7 golongan. Antaranya rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. 2 orang lelaki yang saling sayang menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjumpa kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan bagaimana pentingnya, besarnya kedudukan kasih sayang sesama Islam, bagaimana penting dan besarnya kedudukan ukhuwah di dalam Islam. Kerana itu kita nampak banyak rancangan dan galakan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan bagaimana Nabi mementingkan persaudaraan, sehingga kita biasa dengar hadis yang Nabi sebut diriwayatkan daripada baginda. Nabi kata, "Ayyuhan nas, at'imut ta'am, afshus salam, wasilul arham, wasallu bin nas, wasalul arham, wal nasu niyam, fadkhulu jannata bi salam." Wahai sekalian manusia, berilah orang ramai makan. Afshus salam, sebarkan salam bersama kamu. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, "Mahukah kamu semua aku tunjukkan satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbtum." Jika kamu semua lakukan perkara itu, kamu akan saling sayang menyayangi sesama kamu. Kata Nabi SAW, "Afshus salam bainakum." Sebarkan salam sesama kamu semua. Anjuran dan gerakan dari Nabi supaya kita melakukan sesuatu yang boleh mewujudkan hubungan ukhuwah sesama orang Islam. Kerana ukhuwah memiliki kedudukan yang besar dalam Islam. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya nak sebut bagaimana cara untuk kita beberapa perkara. Bagaimana cara beberapa perkara yang untuk kita lakukan supaya kita boleh memisahkan ataupun menjarakkan jurang di antara kita, menjauhkan perpecahan di antara kita. Antaranya saya ingin menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kata baginda SAW, "Ala ukhbirukum bil mu'min." Mahukah kamu semua aku menceritakan tentang seorang mukmin? Kata Nabi SAW seterusnya, "Man aminahu an-nas 'ala amwalihim wa anfusihim." Sesiapa yang orang ramai selamat harta dan diri dia terhadap mereka, terhadap orang. Orang mukmin, man aminahu an-nasu 'ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya rasa selamat diri dan harta dia dengan dia. Wal muslim man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Adapun seorang muslim itu ialah sesiapa yang
orang lain selamat daripada lidah dan tangan dia. Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adapun seorang mujahid itu, iaitulah orang-orang sesiapa yang bermujahadah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajir, adapun seorang yang berhijrah itu man hajara al-khataya wa dhunub, sesiapa yang hijrah daripada kesalahan dan dosa. Hadirin sekalian, Allah Taala sebut, Nabi SAW menyebut al-mu'min man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim. Orang yang beriman, orang lain selamat harta dan jiwa dia. Hari ini barangkali orang bertanya, bahkan di kalangan orang Islam, bahkan para pendakwah, kita rasa macam diri kita tak selamat daripada orang lain. Kita rasa takut mengucapkan sesuatu kesalahan, kita bimbang orang akan buka kesalahan kita. Kalau orang tanya di mana keamanan dan keselamatan hari ini, sedangkan Nabi menyebut al-mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Kalau orang tanya kepada kita, Ustaz, di mana keselamatan dan keamanan hari ini, kita tanya balik kepada dia, di mana orang yang beriman hari ini? Di mana orang beriman? Kerana jika ada orang yang beriman, sudah tentu dunia akan aman, sudah tentu orang sekeliling kita akan aman, merasa selamat dengan kita. Tetapi bila orang yang berada di sekeliling kita masih rasa tak selamat dengan kita, orang yang kita kenal masih rasa tak selamat dengan kita, maka kita kena sedar bahawasanya dia isyarat kepada iman naqis. Iman yang naqis, iman yang serba kurang. Kerana mustahil seorang yang beriman boleh mendatangkan keburukan kepada saudara. Demikian juga Nabi SAW menyebut seorang Muslim itu orang yang selamat orang lain daripada lidah dan tangan. Maka tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, agama mengarahkan kita untuk saling sayang menyayangi. Dan kita tengok kasih sayang itu ada dua. Pertama, kita namakan sebagai kasih sayang yang dijalinkan disebabkan ataupun kasih sayang atau ukhuwah. Pertama kita namakan sebagai ukhuwah maslahah dan manfaat. Ukhuwatul maslahah wa ukhuwatul manfaat. Ukhuwah yang dijalin kerana ada tujuan dan ada kemanfaatan yang kita inginkan. Ada ukhuwah yang kita boleh namakan sebagai ukhuwatul iman. Ukhuwah yang terjalin kerana keimanan. Ukhuwah yang terjalin kerana maslahah dan manfaat. Ada tujuan tertentu. Bila kita dapat tujuan, hilang ukhuwah. Bila kita dapat tujuan, hilang ukhuwah. Seorang kawan berkawan dengan kita, ada sesuatu benda yang dia dapat daripada kita. Bila dia dapat, dia akan tinggalkan kita. Tak ada lagi ukhuwah. Maka ukhuwah itu dinamakan sebagai ukhuwatul maslahah ataupun ukhuwatul al-manfaat. Ada tujuan yang dikehendaki. Adapun yang kita serukan dia adalah ukhuwatul iman. Ukhuwah iman. Kerana ukhuwah iman tidak akan hilang selama-lamanya. Dan kita kena tahu, jika ada iman di dalam hati kita, tidak ada perasaan ukhuwah sesama orang Islam, tanda iman kita lemah. Jika ada iman di dalam hati kita tetapi tidak ada rasa ukhuwah, tidak ada rasa kasih sayang kepada sesama Muslim, sesama mukmin, tanda iman kita lemah. Tetapi jika ada ukhuwah tanpa iman, maka ukhuwah itu adalah ukhuwatu al-manfa'ah ataupun ukhuwatu al-maslahah yang ada tujuan, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebut thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga perkara, siapa yang ada tiga perkara yang pada diri dia, dia akan dapat kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sehingga dia menjadikan Allah dan Rasul yang paling dia sayang lebih daripada segala-galanya. Itu yang pertama. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
dia sayang kepada seseorang, tidak dia sayangi orang itu melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berkawan, kita berpasangan kerana nak sempurnakan diri kita, nak jadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan segala bentuk perhubungan. Dan yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa in yukraha an ya'mud bil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran tersebut, seperti mana dia benci dia dicampakkan ke dalam api. Tuan-tuan, saya nak sebut Nabi perkara pertama atau perkara yang kedua yang Nabi sebut, wa in yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia sayang kepada seorang tidak akan nampak melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia buat tiga perkara yang salah satu yang merupakan kasih sayang kepada orang Islam, dia dapat menjadi halawat iman, kemanisan iman. Jadi kalau kita masih hari ini masih tidak merasai halawat iman, antara benda yang kita kena usahakan ialah kita sayang kepada saudara semuslim, saudara seiman dengan kita. Itu perkara pertama tentang persaudaraan, tentang kasih sayang yang mana kita kena jauh, kita kena pastikan, kita kena praktikkan hadis Nabi, orang Islam, orang lain selamat dari lidah dan tangan. Orang mukmin, orang lain rasa aman dengan harta dan diri mereka terhadap kita. Itu perkara pertama yang perlu kita perhatikan. Perkara kedua, iaitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, man ammana rajulan ala damihi faqatala. Sesiapa yang ammana rajulan, memberi kepercayaan kepada seseorang lelaki, yang lelaki itu selamat harta, selamat darah dia daripada dia jamin dia tidak akan bunuh lelaki tersebut, dia beri keselamatan kepada lelaki tadi. Faqatala, tiba-tiba orang itu bunuh kawan dia tadi. Fa'ana bari'un minhu, fa'ana bari'un min al-qatil wa in kana al-maqtul kafira. Aku berlepas diri daripada si pembunuh yang telah memberi jaminan keselamatan kepada orang yang dibunuh, sekalipun yang dia bunuh itu adalah orang kafir. Cuba bayangkan bagaimana Islam menitik beratkan tentang memegang janji, melaksanakan janji, melaksanakan amanah, sehingga kalau kita janji kepada orang kafir untuk kita kata kepada dia, dia selamat daripada kita membunuh dia, tiba-tiba kita bunuh dia, ana bari'un minal qatil wa in kana al-maqtul kafir. Sekalipun yang dibunuh itu kafir, Nabi berlepas diri daripada orang Islam yang membunuh orang kafir. Cuba kita bayangkan bagaimana dengan orang Islam dengan orang Islam, bagaimana orang Islam dengan orang kafir, dengan orang Islam dengan orang beriman. Sudah tentu tuntutan menjaga ukhuwah persaudaraan, melaksanakan janji dan seumpamanya lebih berat lagi. Lebih berat lagi, lebih perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Kata Huzaifah ibn Yaman, ma mana'ani an ashhada Badra, tidaklah menghalang aku dari aku menyaksikan ataupun aku menyertai peperangan Badar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ketika berlakunya peperangan Badar. Peperangan Badar, ana wa Abi Husain, aku beserta dengan Abi Husain. Illa anna al-musyrikina qad akhaduna, melainkan aku dengan Abu Husain telah ditangkap oleh orang-orang musyrik. Wa qalu lana, orang musyrik kata kepada Huzaifah ibn Yaman bersama dengan Abu Husain, turidani Muhammad, kamu semua ni nak pergi mana? Nak pergi bergabung dengan tentera Muhammad di Madinah? Qulna, kata Huzaifah, lalu kami berkata, la, tidak, kami bukan nak bergabung dengan Muhammad. Kerana takut, kalau kata nak bergabung, dah tentu orang musyrikin akan tangkap mereka dan hukum mereka. Tak lepaskan mereka. Lalu Huzaifah kata, aku kata dekat orang musyrikin, tak, kami bukan nak bergabung dengan Muhammad.
Fa'aqada al-musyrikuna 'alaina 'ahda Allahi wa mitsaqahu. Dengar perkataan Huzaifah, orang-orang musyrik berbaiat, janji, bersumpah, minta sumpah daripada Huzaifah yang mereka tidak akan bergabung dengan tentera Nabi SAW di Madinah untuk memerangi orang-orang Quraisy Mekah. Kata Huzaifah, kemudian orang-orang musyrik lepaskan dia atas perjanjian dan sumpah tadi, tak nak bergabung dengan Nabi, tentera Nabi SAW. Sehinggalah kata Huzaifah, kami sampai di Madinah, fa'akhbartuhu, lalu aku ceritakan apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada Huzaifah, insarifah, kamu berdua pergilah patah balik. Wafi lil musyrikina bi'adihim. Wafi dari perkataan wafa, tunaikan janji kamu bersama dengan orang musyrik, kafir musyrik, ketika nak berperang. Wa nasta'ina Allah alaihi. Adapun kami akan minta bantuan daripada Allah untuk memerangi mereka. Ya Allah, bagaimana Nabi SAW memegang janji, memastikan orang Islam untuk memegang janji, buat apa yang dia katakan, hatta dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir membaca hadis ini, barangkali mereka tak kata orang Islam sebagai pengganas dan seumpamanya. Bagaimana unsur persaudaraan, menitik beratkan setia kepada janji dan kawal yang diajarkan di dalam agama kita Islam. Maka tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, ini baru perkara yang kita dapat perhatikan, bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mewujudkan persaudaraan dan ukhuwah semua orang Islam. Saya teringat cerita Julaibi, bagaimana perasaan sayang Nabi kepada Julaibi. Julaibi ini seorang sahabat yang jarang kita dengar tentang Julaibi, tapi kisah dia Masya Allah menarik. Julaibi seorang lelaki yang tak ada tempat dalam masyarakat, bodoh pokoknya, miskin orang dia. Satu hari dia sentiasa bersama dengan Nabi. Dia duduk dekat Nabi, Nabi tengok Julaibi, Nabi kata kat Julaibi, wahai Julaibi, kamu tak nak berkahwin kan? Lalu Julaibi kata, ya Rasulullah, siapa yang nak berkahwin dengan aku? Semua orang tak mahu dekat aku. Kata Nabi SAW, wahai Julaibi, aku akan pinangkan untuk engkau mana-mana wanita yang mana. Lalu Nabi SAW pergi ke salah sebuah rumah lelaki Ansar untuk meminang anak dia kepada untuk Julaibi. Dia beritahu kepada lelaki Ansar tadi, aku nak meminang anak perempuan kamu. Kata lelaki Ansar, subhanallah, berbahagialah keluarga yang Rasulullah hendak menjadi salah seorang ahli keluarga dia. Beruntunglah keluarga yang tak menerima kedatangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, aku minang untuk diri aku. Untuk siapa wahai Rasulullah? Untuk Julaibi. Kejut lagi. Tadi nak terima dah, ingatkan pinangan Rasulullah. Dengar untuk Julaibi, tunggu siapa wahai Rasulullah, aku nak tanya kat isteri aku, adakah dia terima atau tidak. Masuk dalam rumah, jumpa isteri dia, bagi tahu Rasulullah datang rumah kita, meminang anak kita. Kata isteri dia, oh beruntunglah keluarga yang mana Rasulullah akan menjadi salah seorang ahli keluarga dia. Bertuahlah kita. Suami dia kata, tunggu dulu. Rasulullah datang bukan meminang untuk dia, tetapi Rasulullah datang untuk meminang anak kita untuk dibagikan kepada Julaibi. Terkejut si isteri dia, Julaibi, qad mana'na fulan wa fulan wa fulan. Kita dah tak bagi anak kita dekat orang tu, orang ni. Tiba-tiba datang Julaibi. Kita ingat Rasulullah nak masuk minang anak kita, tiba-tiba Rasulullah datang untuk Julaibi. Tak sama sekali. Anak mereka, anak gadis mereka yang berada di bawah apa, di balik kabin, dengar perbualan mak ayah, keluar dari kabin, tanya kepada mak ayah, apakah kamu berdua hendak menolak pilihan untuk aku yang dipilih oleh Nabi SAW? Serahkan, biarkan aku dikahwini
ikut pilihan Nabi SAW, wallahi kata wanita tadi, Nabi tidak akan mensia-siakan hidup. Lalu si bapa ni keluar bertemu dengan Nabi, bagi tahu keputusan mereka. Benarkan anak dia berkahwin dengan Junaid? Ketika mereka berkahwin, Nabi SAW berdoa untuk perempuan tadi. Doa yang indah. Nabi SAW menyebut, Allahumma sub'a 'alayha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda kadda. Allahumma sub'a 'alayha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda kadda. Ya Allah, curahkanlah kebaikan dalam hidup wanita ini. Kebaikan yang banyak, curahkan kebaikan yang banyak dalam kehidupan wanita ini. Dan jangan engkau jadikan kehidupan dia bersama dengan Julaibib kata-kata letih dan penat. Jadi Julaibib bukan orang senang. Wala taj'al 'aishaha kata-kata. Tuan-tuan, belum sempat apa-apa, tiba-tiba sebuah jihad datang. Setelah Julaibib kami dengan wanita ini, seruan jihad datang. Lalu Rasulullah bersama Julaibib menyertai peperangan jihad tersebut. Bila habis peperangan, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, Hal tafqiduna ahadan? Adakah sesiapa yang gugur dalam medan kita ini? Kata para sahabat, Na'am ya Rasulullah, fulan wa fulan wa fulan. Orang ini dah gugur, orang itu gugur, orang itu gugur. Mereka ambil orang yang disebut nama, pergi cari dalam apa? Orang-orang yang gugur dalam medan tersebut, pergi cari seorang-seorang, dia letak di satu tempat. Mari balik kepada Nabi. Nabi kata, Hal tafqiduna ahadan? Ada tak lagi siapa-siapa yang kita kehilangan pada medan ini? Dia kata, Na'am ya Rasulullah. Dan dia kata, ada wahai Rasulullah, orang ni. Pergi cari, dapat, jemput satu tempat. Sampai 3 kali disebut hadis, 3 kali Nabi sebut, Hal tafqiduna ahadan? Ada tak siapa lagi yang kita kehilangan pada hari ini? Kita sebut, ada wahai Rasulullah. Kali yang ketiga mereka sebut, La, tak ada tak Rasulullah, kita dah sebut dah semua orang, dan kita dah kumpul ke semua para sahabat yang gugur dalam medan jihad. Habis semua sahabat cakap Nabi SAW menyebut, Lakinni aqidu Julaibib. Akan tetapi aku kehilangan Julaibib, kata Nabi SAW. Cuba bayang, ketika orang lain terlupa dekat dia, Nabi ingat dekat dia. Seorang yang tidak dikenali, tak masyhur, tak ada benda besar yang dia buat, tetapi kasih sayang yang Nabi tunjukkan kepada kita, kasih sayang baginda, antara baginda dengan Julaibib. Nabi turun kerja daripada tempat baginda bercakap, cari Julaibib. Walakinni afqidu Julaibib, aku kehilangan Julaibib. Nabi cari, Nabi tengok dia termasuk di antara yang gugur syahid dalam medan tersebut. Nabi tengok Julaibib. Nabi kata, hampir dengan Julaibib ada 7 orang musyrik yang juga telah dibunuh. Kata Nabi SAW, Qataluhu. Julaibib membunuh 7 orang musyrik. 7 orang. Dia seorang bunuh 7 orang. Qataluhu. Belum sempat 7 orang tu mati, dia pula balas kepada Julaibib. Julaibib mati berhampiran dengan Nabi kata, Hadza minni wa ana minhu. Aku daripada dia, dia daripada aku. Apa kata begitu? Rapat bersamaan di antara Nabi dan Julaibib. Begitu sama tariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi dan jalan yang ditempuh oleh Julaibib. Nabi angkat jenazah Julaibib, letak di atas 2 tangan baginda. Kata sahabat aku, berbahagianya Julaibib ketika dia meninggal, yang menjadi katil yang menampung berat badan dia adalah 2 tangan Nabi SAW. Demikian Nabi, sayangnya Nabi kepada Julaibib. Bagaimana sayangnya Nabi kepada para sahabat yang lain. Tuan-tuan, maka dia itu tak boleh nak buat perasaan yang seimbang itu. Apapun usaha kawan itu mesti dia dilakukan. Usaha kawan itu mesti dilakukan. Maka tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, apapun umat al-wahidah, convention ini supaya dia jadi berjaya memberi perangsang ataupun memurnikan semula ingatan kita
tentang kepentingan ukhuwah dan mahabbah sesama umat Islam. Karena kita tengok hari ini orang Islam hatta yang mendakwa berpegang kepada sunnah tak menghiraukan tentang ukhuwah dan mahabbah. Kita cakap kepada orang, mari kembali kepada sunnah, tetapi bila kita kembali kepada sunnah kita akan bersatu, sedangkan kita tidak bersatu. Tuan-tuan muslimin, saya teringat sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adab Al-Mufrad. Di bawah bab sakhawatin nafs, bab sakhawatin nafs. Kalau tuan-tuan tengok ada kitab Al-Adab Al-Mufrad, tuan-tuan tengok hadis daripada Anas bin Malik. Nabi SAW antara adab untuk kita mewujudkan ukhuwah dan mahabbah, ataupun antara adab yang perlu kita perhatikan dalam kita melaksanakan dakwah, dalam kita berorganisasi, dalam kita nak hidup secara bermasyarakat. Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan bagaimana qad uqimatis salat, telah diiqamatkan untuk salat. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, dipanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li hajah." Aku ada hajat nak minta pada kamu. Telah diiqamatkan salat. Kata Arab Badui ini, kalau aku tak minta sekarang, aku takut aku terlupa. Nabi SAW tak meneruskan solat dan Nabi bantu orang Arab Badui tadi apa hajatnya, walaupun satu saja. Sehingga habis melaksanakan hajat orang Badui tadi ni, Nabi datang balik dan menunaikan salat berjamaah bersama dengan para sahabat. Apa saya nak abang pada pagi ini berkaitan dengan hadis ini? Saya menarik perkataan Syekh Husain Al-Awali Syah yang mensyarahkan hadis. Dia kata daripada hadis ini kita dapat antara faedah yang kita boleh ambil, iaitulah bagaimana hadis ini mengajar kita ihtiramu tarjih al-alim. Kita menghormati tarjihan yang dilakukan oleh seorang alim. Maka hadis itu sendiri mengajar kita berorganisasi. Seorang alim, seorang tokoh, dia membuat sesuatu keputusan yang tidak termasuk dalam bab maksiat, dalam bab kehidupan. Dia melihat perkara yang dia nampak, kita tak nampak. Kadang-kadang orang ramai rasa, pasal apa syekh ni buat macam tu? Pasal apa ustaz ni buat macam tu? Pasal apa ustaz tu buat macam ni? Kenapa tak buat demikian seperti yang kita nak? Kalau kita berada di belakang Nabi, barangkali kita akan kata, "Ya wahai Rasulullah, Arab Badui seorang saja, kita solat dulu. Kita solat dulu, selepas solat kita tunaikan keperluan Arab Badui tadi." Tetapi ternyata Nabi SAW pergi membantu menunaikan keperluan Arab Badui dan menangguhkan salat berjamaah. Sehingga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya diadakan pemisah di antara iqamah dengan salat. Tak ada masalah. Tetapi yang penting, syahidnya yang saya ambil, yang kita boleh ambil daripada hadis itu pada pagi ini, ialah belajar untuk menghormati tarjihan yang dilakukan oleh tokoh ataupun orang alim, selagi dia tidak melakukan maksiat yang jelas, selagi dia perkara itu tak termasuk dalam maksiat yang kita perlu tegur. Selagi dalam bab tarjihan berbeza, kita senyap, kita setuju dengan tarjihannya. Seperti mana yang dilakukan, yang ditujukan oleh Nabi dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan muslimin kasih setia, saya ingat sekali itu saja tazkirah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil bersama dan kita cuba untuk terapkan perkara itu di dalam diri kita untuk mewujudkan ukhuwah, mahabbah, yang mana dengan ukhuwah dan mahabbah itulah kita boleh mewujudkan ummatan wahidah. Kita dengan mimpi untuk mewujudkan ummatan wahidah dengan hadir convention tak akan ada. Ummatan wahidah tak akan terlaksana jika kita tak berusaha untuk mewujudkan. Perkara pertama yang perlu kita usahakan ialah mewujudkan diri kita sendiri. Jadikan kita sendiri berusaha ke arah mewujudkan ummatan wahidah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.